Masuk, 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 masuk. Okey, hari ini hari cuti, kita pergi ke Aman Jaya Mall Simat yang terletak di Sungai Petani ya. Okey, kita masuk dari pintu belakang. Ini suasana di dalam mall Simat. Agak sunyi ya sebab hari ni hari Khamis so jadi orang tak berapa ramai. Tengok apa kedai yang ada di yang menarik yang ada di Simat. Kita naik lift, tangga lift naik ke tingkat atas. Apa yang ada di tingkat atas, mari kita tengok. Ada kedai menjual bermacam-macam jenis. Kedai sushi, sini ada Big Apple dan juga Subway. Di sebelah sini ada kedai menjual ada expo di sini ya. Selalunya kawasan ni kosong, tapi hari ni kawasan ni dipenuhi dengan peniaga-peniaga untuk peniaga minyak wangi ada. Okey, di depan tu ada GSC ya, panggung wayang. Tengok cerita macam-macam, ada cerita dah minggu ni. Ada Toy Story, Minion dan Supergirl. Kita tengok berapa harga. Hari ni mahal ni di sini agak mahal. RM20. Macam-macam cerita ada. Okey. Kemudian kita menuju ke depan tengok ni kawasan membeli tiket. Dan ini tempat aman jual, bukan menjual, tempat permainan kanak-kanak. Boleh bawa anak-anak datang main kat sini. Okey, sini ada karaoke ya. Karaoke murah je, kira setengah jam boleh. Ini kita layan bowling murah saja, tapi lepas pukul 5 dia jadi mahal. Sikit saja, tak banyak. Kita layan bowling 2 game. Okey, tiba giliran saya. Mengambil bola nombor 10 adakah akan strike ataupun masuk ke longkang? Mari kita tengok, sama-sama saksikan dengan gerak perlahan. Nampak macam strike, tapi adakah strike? Okey, lagi nak strike banyak lagi game ni. Suasana di bowling Simat meriah juga. Di sini ada meja snooker yang menunjukkan bakat snooker. Ya, kita akan pecahkan. Berbakat sekali ya dalam arena bermain masuk. Kita layan snooker. Bowling ni memang bersukan betul lah, sampai panjat atas meja. Dahsyat. Dan tak masuk juga tak tahu masuk. Sayang sekali. Okey, habis. Itu saja di Simat, jalan-jalan yang menarik. Boleh datang ke Sungai Petani Simat Aman Jaya, tak jauh pun dari bandar Sungai Petani ke Aman Jaya. Okey, jumpa lagi.